Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada semua. Seperti yang kita janjikan hari ni, special. Hari ni kita nak cakap pasal tour yang Umaizara ada, yang kita jual lah sekarang. Iaitu kita sedang jual sekarang. Kita kata yang kita janjikan kita nak buat live pasal trip special kita. Umaizara Signature. Macam kita beritahu, bila kita buat Umaizara Signature ni, produk ni memang kita kontrol, kualiti dia kita kontrol, semua perjalanan tournya juga dalam kita punya jagaan lah, macam tu. Jadi dalam hari ni punya tour adalah kita sebenarnya nak cerita pasal Umaizara Signature Egypt. Sebenarnya ni bukan tour yang baru. Tour ni tour yang kita dah buat banyak tahun. Hanya tour ni kita selalu buat ada musim, iaitu winter spring, winter dengan spring, dan juga winter spring lah, and autumn dengan winter. So that is why actually kita buat antara bulan 1 hingga bulan 4, kemudian kita break dan kita mula balik bulan 11 dengan bulan 12. So ini adalah tour Best of Egypt, iaitu kita ada 3 tarikh untuk tahun 2026 ni, iaitu tarikh dia adalah 10 April. 10 April adalah tarikh yang paling terdekat sekali, 10 April. Kemudian kita ada tarikh 19 November dan kita juga ada tarikh 12 Disember. 19 November dan 10 Disember. Terima kasih semula yang join kita. Jadi untuk live ni, jadi kita ada buat hari ni kita nak cakap pasal trip Egypt yang istimewa, iaitu Umaizara Signature. Jadi dalam trip Egypt ni dekat kalau saya secara generalnya bagi tahu dekat Malaysia ni, untuk ejen-ejen Bumiputra, dia sebenarnya ada 3 tour yang ada, 3 tour yang biasa dibuat, iaitu 1 Cairo Alexandria. Tour ni murah saja, kadang dia buat 4 malam, kadang dia buat 5 malam. Kadang-kadang harga dia boleh jadi 2,000 lebih ataupun 3,000 lebih. Dia buat Cairo, tengok piramid, pergi Alexandria, habis. Satu lagi tour lebih sedikit fizikal, dia gunakan elemen agama. Umaizara pernah buat dulu, iaitu Cairo, Alexandria dan juga Mount Sinai. Dia gunakan perkataan spesifik Mount Sinai sebab dikatakan oleh riwayat-riwayat dulu, dekat situlah dikatakan Nabi Allah Musa alaihissalam pernah ada dibawa tribe Israelites dekat situ. Jadi mereka, kita nak sebenarnya kisahnya ada lebih kurang kepada jejak Rasul. Bukan so much of actually kenapa you buat agama tu, tidak. Sebenarnya kepada jejak Rasul dikatakan kat Mount Sinai. Walaupun ramai orang kata tak pasti Mount Sinai kat mana, tapi sebab nama gunung tu pun memang Gunung Sinai, jadi kita assume di situlah dikatakan, di mana kalau kita ikut sejarah dalam Quran pun ada kata satu sesi di mana Nabi Musa dapat berinteraksi direct dengan cahaya yang dikatakan dekat situlah diturunkan kitab Taurat semua kan, dekat situ insya-Allah. Wallahu alam, saya pun tak pasti. Umaizara pernah buat tu waktu dalam kira-kira 15 tahun dulu, tapi sangat mencabar. Kita dah tak buat lagi dah. Bukan tak buat, kalau ada boleh buat, tapi kalau saya pergi, saya nak naik helikopter je. Helikopter. Naik gunung pakai helikopter. Sebab saya rasa fizikalnya dan terlalu ngeri. Dekat tour tu, kalau yang saya cakap tour yang agama sikit ni, dia lebih kurang kepada, ya Allah, kat TikTok aku cantik yo. Tour ni lebih kepada macam kalau kita pergi tour yang kedua ni, sebenarnya ada banyak tour yang orang Kristian banyak pergi, macam mereka buat pilgrimage Kristian sebab kat situ ada satu gereja San Catherine rasa saya. Jadi saya pernah buat, jadi history dia pada tempat di mana kerajaan, di mana sejarah bila dulu Mesir Gamal Nasir tu dia berjaya lah kalah ke Israel. This is antara satu-satunya kali dulu di mana kerajaan Mesir memang betul-betul Israel tak berapa berani dengan diorang lah. Jadi this is the history dia. Jadi kita tunjuk di mana mereka pergi ke bunker, pergi duduk di mana kubu Israel, diorang lawan semua kan. Jadi this is actually antara 2 tour yang diketengahkan sekarang, yang ada dibuat juga, maknanya tour Egypt dengan jejak Rasul. Spesifik dia adalah Gunung Sinai. Tetapi apa yang kami nak cakap ini special.
tour Maizara Signature, iaitu tour yang bukan pertama kali kita buat. Tour ni boleh kata every year kita ada, tetapi hanya tour ni kadang agak susah nak dijual, ataupun sama ada tour ni telah agingnya dah lama, ataupun kita tak terdedah. Jadi saya datang hari ni, bukanlah saya datang nak datang buat apa kan. Jadi saya buat sesi hari ni, ada sesi untuk bercerita tour ni. Sekiranya ada sesiapa yang buat tour ni di dalam bucket list, macam nak kata pernah dengar nak naik cruise dekat Sungai Nil kan. Sungai Nil adalah sungai yang terpanjang sekali di Afrika kan. Jadi ini adalah tour anda, sebab tour ni comprise of macam-macam aktiviti, macam-macam pengalaman. Jadi tour kita yang kita tengah buat sekarang adalah kita sedang nak mencari-cari lagi 6-7 orang untuk lengkapkan jadi small group kita. Sebab sekarang kita dah ada 5 orang. Jadi kita nak cari lagi 5 orang untuk datang untuk trip 10 April. 10 April ni adalah selepas Hari Raya. Hari Raya kita jangkakan dalam 19 hari bulan. 19 hari bulan kan? 19-18 hari bulan. Hari bulan 3. Jadi pada 10 April kita akan pergi untuk buat full Egypt tour, iaitu Best of Egypt, Cairo, Nile Cruise 3 hari 4 hari 3 malam dengan Luxor, Aswan, Alexandria, Fayum, Wadi Al Rayyan. Ni semua yang paling TikTok sekali kan. Jadi departure ni kalau kita tak ambil bulan 4, tuan-puan tak buat bulan 4, mana departure ni ada lagi pada bulan November dengan Disember ya. Jadi masa cerita sikit, saya kena refer juga kertas ni sebab dia punya skrip kan. Jadi gambaran biasa dia, journey ni saya akan ceritakan perjalanan dia secara ringkas. Saya tak ceritakan sangat hari-harian dia, tapi flow dia supaya semua orang dapat ingat. Iaitu Cairo bila kita pergi ke Cairo kalau kita cover, kita akan cover dia punya perjalanan adalah sampai, biasanya kita akan naik Emirates ataupun Qatar ataupun Qatar ataupun Abu Dhabi, itu Etihad. Jadi kita punya plan adalah kita akan buat bila di Cairo kita akan ada involve piramid. Piramid tu memang wajib pergi. Dan apa lagi satu dia punya tarikan adalah yang terkini, yang ramai sangat orang nak pergi tengok, is actually the new Grand Egyptian Museum. So Grand Egyptian Museum ni yang baru dibuka, yang kononnya dibuka dah bertahun-tahun, tapi officially dibuka pada tahun lepas, iaitu di mana dia bawa semua artifak-artifak, all the mumias, all the glamours yang boleh di move lah ke dalam museum ini. Jadi dia susun museum ini mengikut sejarah-sejarah zaman Firaunnya. Kalau kita belajar, kalau kita pergi Egypt kan, kalau kita tak belajar Egypt, kalau kita tak belajar Egyptologis ni, kita tak tahu Firaun tu bila, siapa Firaun yang lawan dengan Nabi Musa, yang kejar pakai chariot masuk air masin, yang Tuhan sebut dalam Quran dia kekalkan air masin tu. Semua kita tahu siapa Tutankhamen ni kan. Siapa Cleopatra, siapa Hatshepsut. Jadi saya ni sebab saya dah pergi Egypt dalam 4-5 kali, tapi the only time yang saya buat betul-betul this Nile Cruise punya tour ni baru saya belajar. Sebab satu, saya memang orang kata student of history, saya memang suka history. Jadi baru kita tahu kisah abad-abad perbezaan antara Firaun. Jadi kita semua sebut dia nama Firaun, Pharaoh kan orang putih sebut, tetapi sebenarnya dia ada abad berbeza-beza Jadi and then ini adalah kisah sebuah perjalanan yang kita belajar, kita tahu, kita enjoy daripada start sampai habis. Jadi daripada kita ada Cairo, kemudian kita dapat experience naik the sleepers train Egypt yang warna hijau tu. Kami tahu train tu sebenarnya dalam pertukaran, mereka nak buat modern train, nak buat laju train yang macam kalau kita pergi China, kita pergi Europe, kita pergi Lapland, kita dapat naik train yang macam super gila laju, tidur di selesa. Tetapi dekat Egypt ni, this is the experience dia bagi, adalah dia bagi experience the Egypt overnight train. Yang kita kena ingat, yang kita nak tidur kat dalam tu kan. Jadi this is the Egypt punya. Dan kita akan nak buat Nile Cruise 3 malam. So cerita pasal Nile Cruise ni, antara benda yang kami suka adalah kita pilih Nile Cruise yang elok, yang memang kebanyakan Nile Cruise macam-macam. Ada yang private. Kalau private tu Nile Cruise ni kadang-kadang kecil, tetapi dia private. So kalau you ada 5-6 orang, you boleh buat
buat private dengan captain dengan apa benda, tetapi memang super gila mahal lah, dia jadi macam Halong Bay pula kan. Tetapi ini adalah Nile cruise yang besar, yang siap makan, full board, makan satu hari 4 kali, breakfast, tengah hari, makan petang ada ke, ada sikit makan petang boleh buat, dan makan malam. Makan petang saya tak pasti ada tak, soalnya mungkin 3 kali je. Jadi kemudiannya dia akan bergerak menyusuri ke Nile tu. Tahu tak, Nile cruise ni bermula dari Sudan bermula dari Sudan. Nile cruise bukan mula dekat Laut Merah ke laut dekat Mediterranean daripada Cairo turun. Nile cruise daripada bawah, daripada atas ke bawah. Atas dia adalah dekat sepadan Sudan. Jadi kita akan mula daripada sepadan Sudan dan naik ke atas. Okey, jadi this is Nile cruise. Kita akan buat Aswan, Luxor, dan ada banyak-banyak sejarah. Kita panggil temple, iaitu temple-temple mengikut era-era berbeza Firaun. Jadi tapi kenapa you pergi tengok Firaun kan? Apa benda tak Islamik. Tapi untuk kami, untuk kalau kita suka history, this is actually civilization punya pelajaran. Jadi walaupun kita kata macam this is against religion ke apa, tetapi kita dapat tengok betapa hebatnya building yang dia buat, betapa hebatnya sejarah dia orang ni buat. Civilization ni sebenarnya kita nak cerita bangunan yang ada dekat the whole lawatan dekat temple, kita sebut temple kan, adalah sebenarnya kita tak terfikir mereka boleh buat begitu grand sekali bangunan-bangunan dia ni kan. Dia sama macam di mana bila kita pergi tengok, untuk saya satu lagi benda grand yang kita boleh tengok selain daripada piramid, kalau saya punya personal level, is actually modern sikit, dah memang modern, iaitu di Uzbekistan. Kalau saya, dia boleh comparekan dengan betapa lawanya Uzbekistan dengan the manik-manik tu. Jadi dia punya hebat bangunannya ada dekat, dan juga di kalau satu lagi tempat yang hebat adalah untuk Italy, Roman lama. So 3 benda ni untuk saya memang saya suka. Saya rasa memang sangat wow, sangat dia punya different era, different abad Masihi dia. Jadi dekat sini kita akan buat Aswan, Luxor dan naik train 4 hari 3 malam. Dan di Luxor especially dia ada Valley of the Kings, di mana banyak Valley of the King ni sebenarnya adalah kawasan perkuburan raja-raja. Jadi bila kita pergi tu, dia ada aura lain yang kita tahu, oh dulu hebatnya dia boleh buat tempat yang macam wow sangat kan. Jadi untuk yang terlalu siapa-siapa yang go for super Islamic, saya rasa kalau negatif datang dengan perception, saya tak galakkan datang tour ni, sebab anda akan jeopardize anda punya tour. Ramai orang akan tak suka kita lah yang kata macam this is so not good kan. Jadi ni hanyalah untuk student of history, siapa-siapa yang suka history, siapa-siapa nak tengok kisah-kisah. Even this is actually part of kisah Nabi-Nabi, sebab dia datang dengan kisah Nabi Ibrahim, dia datang dengan kisah Nabi Musa, kan. Jadi dan Nabi siapa lagi, John kan, Nabi John adalah Nabi Yahya kan. Jadi dan guide yang saya nak cerita, guide dekat trip Egypt ni, mereka biasanya adalah history juga. Mereka tak semestinya orang Islam, ataupun mereka mungkin tak praktik orang Islam kan, tetapi mereka ni sebenarnya very orang kata tahu pasal kisah-kisah Nabi dalam Quran, kisah-kisah dalam Injil, kisah-kisah dalam Taurat semua kan. Jadi this is the flow dia. Kemudian dia ada domestic flight. Kita ada domestic flight satu daripada Luxor pergi ke Cairo. Kemudian kita ada juga Fayum. Fayum ni adalah salah satu tambahan tour kita, iaitu kita panggil wadi lah. Wadi ni oasis. So dia adalah Wadi Ar-Rayyan kita akan buat. Dan di sini juga kalau kita dengar Fayum is actually kisah Nabi Yusuf, Nabi Yusuf, di mana kisah kincir ayah Nabi Yusuf, dan juga Tasik Karun. So you akan pergi. Saya kalau nampak Asha Nisa, kalau komen, semangat saya lain macam. Hebat Asha. Kalau tak kerja dekat rumah tu memang lain macam semangat dia kan. Kat office ni Hani dengan si Aina ni stres saja. Tengok dia orang komen gembira ni kat Facebook. Siapa yang kena tengah work from home tu. Jadi Fayum ni, sebab patah balik dekat Fayum ni, kita buat
kisah Fayum ni, maknanya kalau kita buat satu kisah-kisah Firaun, kisah-kisah Firaun Nabi Musa semua tu kan, di mana kita tengok kat sini kat mana tu agaknya kita boleh imagine bila kita naik cruise tu dekat mana kita rasa chariot yang kejar Nabi Musa dan juga Bani Israel untuk keluar, dan dia nak tengok kat mana laut mati, laut tu dipisahkan kan. Jadi dan kita tertanya-tanya tapi tak ada orang tahu dekat mana. Jadi kemudian bila kita balik Cairo, kita ada buat satu lawatan pergi ke Oasis, di mana kita pergi ke Fayum pula. Fayum ni is actually part of this cerita pasal Karun. Karun kita tahu harta kaya yang jadi pembesar kan, yang bawa hartanya masuk ke dalam tasik semua kan. Dan juga satu tempat yang dikatakan ada jejak rasul, iaitu Nabi Yusuf, yang saya sebut ada kincir air Nabi Yusuf. So kita dapat tengok, dan juga masa yang sama kita dapat tengok Wadi Al-Rayyan, iaitu yang lawa, yang ada waterfall yang cantik. Jadi these are di lawatan yang kita ada. Dan kemudian juga kita juga ada Alexandria. Alexandria memang tahu kisah Alexandria, Cleopatra, library yang hebat tu. Jadi semua ada. Sekejap Jadi Alexandria datang dengan Muntazah Garden, tempat raja terakhir Mesir, semua ada dekat sana. Dan kita kena tengok di mana waterfront Alexandria yang lawa. Dan Alexandria ni ramai orang tahu, orang Malaysia ramai, tu student kita pun ada kat sana. Jadi maknanya kita bergerak, kita ada tidur kat Cairo. Kita tidur kat Cairo 1 atau 2 malam. Kemudiannya kita tidur 1 malam naik train Egypt, overnight train. Kemudiannya kita tidur 3 malam dekat dalam cruise 5 star. Kemudiannya kita akan buat pergi ke Egypt, ke Alexandria day trip. Kita pergi ke Fayum day trip sebab kita tak nak tukar. Dan hotel kita biasanya kita letak kat hotel yang tempat menarik, sebab kita tahu orang Malaysia, so hotel ni biasanya 4 star. Biasanya 5 star, tapi 5 star local, bukan 5 star yang macam yang kita cakap yang 5 star international lah, dia 5 star local. Tapi local pun memang lawa sangat kan dia orang. Jadi ini adalah experience kita. Dan saya cakap antara highlight yang kami nak cakap, yang kami yang tahu kalau sejarah yang Egypt, antara tarikan, anda mungkin jadi antara orang yang pertama tengok Egypt, Egypt punya museum, The Grand Egyptian Museum yang baru, iaitu yang paling besar, yang berbilion-bilion. Saya tengok acara dia tu, tengok dalam, saya tengok video. Saya kata kalau boleh saya nak pergi tengok, sebab nak spend masa sangat kan. Memang kita nak bagi masa untuk bagi kurang 2-3 jam nak tengok ni. Saya memang nak buat supaya orang tengok benda ni. Jadi kita dapat enjoy, dan kita dapat juga tengok piramid. Dan kita dapat tengok piramid ni dua. Satu piramid yang biasa tu dengan ada kepala Sphinx tu, tetapi kita juga dapat pergi Saqqara. Untuk saya, benda-benda yang dalam National Geographic, benda-benda dalam History Channel, saya memang suka. Jadi saya boleh kata dia, so bila saya buat live ataupun saya bercerita pasal konten, saya boleh ingat. Sebab satu, kita belajar pasal itinerary, dan kedua, kita sendiri passion pasal tempat tu. Jadi kita akan belajar, kita tengok map, lepas tu kita tahu kisah pasal orang-orang Egyptologis ni, apa orang kata arkeologi ni, mereka sentiasa sampai sekarang masih mencari. Macam kita rasa piramid yang kita tengok tu dah hebat di Sphinx tu, piramid di Memphis tu dah hebat, tapi bila kita pergi Saqqara pula, Saqqara tu banyak lagi piramid yang macam siap tak siap, tak pasti macam mana. Lepas tu dia kata bawah tanah tu ada lagi piramid kan. Jadi macam kalau kita pergi pun kita kata wow, macam mana tu kan. Jadi kita cakap okay, this is zaman berbeza-beza, dan baru kita tahu betapa lamanya civilization untuk this kisah-kisah Egypt yang hebat kan. Jadi kita akan dapat tu, dan kita memang akan tengok Egypt purba yang menarik ni kan. Jadi kemudiannya saya kena bagi tahu sikit, kalau anda rasa VIP tour ni mungkin anda boleh pergi, tapi mungkin kena buat arrangement lain. Tetapi apa kami nak ceritakan adalah pasal penggunaan sleeping train dalam Cairo, antara Cairo pergi ke Aswan. Sleeping train ni adalah sleeping train yang kita anggap sebagai tradisional dan amat basic sekali. So expectation ni kita kena bagi tahu, sebab kalau grup kami yang dulu, mereka akan jadikan sebagai bahan joke. Bahan joke tu adalah expectation tour tu hebat, hotelnya 5 star, tetapi bila trainnya jadi lain kan. Jadi apa kita nak buat, this is actually experience, this is part of experience yang kita bagi untuk anda merasai bagaimana
macam contoh saya jadi teruja nak buat trend ni sebab saya tengok ramai ahli-ahli yang macam content creator international macam Joanna Lumley, Antonia Bourdain yang dulu kan. Mereka semua naik trend tu. Mereka macam pergi je naik trend tu. Tak ada macam orang Malaysia, alamak pening naik trend kan. Tak ada. Sebab kita tahu bila trend tradisional, tempat duduknya pun tradisional. Walaupun kita dapat barter ke porter SPO, tetapi mereka kata, aduh trend ni memang trend funny. Walaupun kita bagi trend tu berdua saja. Jadi kadang orang kata tak boleh expectation. Tapi kami kata, this is expectation. This is actually yang kita memang bagi. Untuk you tengok sendiri macam bila train tu approach malam bertolak, bila siang nak sampai Aswan, bila start sunrise, you akan nampak you melalui orang kata pokok-pokok palm, pokok-pokok kurma, you nampak sungai ni you dah nampak. Jadi dia ada aura dia lain memang kan. Tapi isu yang paling orang cakap is actually aduh toilet ni punya facilities, especially toilet. Jadi kami cakap toilet tu kita tak boleh buat apa-apa. That's why kita cadangkan apabila kita pergi bersedia dulu adalah bawa kit yang persediaan macam slippers, bawa slipper, lepas tu bawa toilet punya clean up kan, apa benda, sebab kita tak pasti ada orang biasa boleh pakai. Sebab saya dah buat trip Egypt, saya dah buat trip Dogo Express kan. Dogo Express pun funny jugalah. So train tu, jadi kita pergi dengan tak ada expectation, kita baca, kita tahu, jadi kita datang dengan expectation yang kita dah ready. Kita datang dengan slippers, kita datang dengan spray, kita datang dengan toilet seat. Jadi these are the program yang kita buat. Jadi kalau worst case scenario, saya cadangkan semua orang jangan kurangkan minum air supaya kurang pergi tandas kan. Jadi itu adalah benda yang kita bagi tahu semua orang. Train ni adalah datang dengan tour yang pengalaman yang rare, kita panggil rare, ni baru rare, tapi sebab train tu sendiri. Jadi dekat Nile Cruise, ini adalah highlight untuk tour ni. Apa dia? Nile Cruise 4 hari 3 malam. Ada, kerana itulah bila kita pilih Egypt ni, kadang-kadang ada orang dia kena kata, I nak pergi Egypt nak tengok piramid saja. So itu adalah tour berbeza. Tapi kalau you kata the best of Egypt, bila you sebut Nile Cruise, Luxor, Aswan, definitely you akan stay dekat dalam cruise. Tetapi ada cruise yang buat 2 malam, ada cruise yang buat 3 malam, ada cruise buat 4 malam. Tapi Maizara buat 3 malam saja dah cukup. Sebab cruise tu bergerak. Kebiasaannya cruise akan bergerak malam hari, cruise tu akan statik waktu siang. Sebab waktu siang kita akan keluar untuk buat lawatan ke perkampungan tradisional, lawatan ke bazar, lawatan ke all historic the temples, macam the Luxor punya, kita buat Valley of the Kings, macam-macam kan, Karnak, Haidam, Kobombo, semua kita akan buat benda-benda macam ni. Jadi dan kita boleh tengok naik Felucca ni macam sampan kecil, kita boleh naik experience sana. Jadi dekat Aswan ni lebih kepada kalau ikut kalau Aswan ni dia nampak macam sungai ni punyalah besar kan, pada ujung sampai ujung tak boleh nampak, tak tahu kat mana, kadang-kadang terlampau besar lah. Bayangkanlah kapal punya besar tu boleh lalu kat sungai Nil kan. Jadi bila kita sampai ke Aswan, kita akan lalu sungai Nil tu, kita akan nampak kiri kanan ada sekali-sekali nampak rumah, nampak macam pokok-pokok kurma, kadang-kadang nampak lalang, lepas tu nampak ada sampan memancing, ada orang jual barang, orang baling barang, jual barang, so macam-macam benda kan. Lepas tu ada muzik, lepas tu tapi Luxor pula, bila kita sampai Luxor ni special sebab dia datang Valley of the King, Hatshepsut Temple, Colosseum, Memnon. Untuk saya ini antara benda yang saya sangat wow, sebab kita belajar macam-macam Firaun kan, Firaun 1, Firaun 2, Firaun abad lain-lain. Tapi untuk saya Valley of the King so hebat, dan Hatshepsut Temple tu memang super gila magnificent. Jadi Aswan tu lebih kepada tenang, lebih kepada enjoy, lebih kepada kita dapat enjoy surrounding. Tetapi bila kita masuk je Luxor, mula datang dia punya all this bangunan-bangunan yang hebat-hebat yang dibuat daripada Valley of the Kings, Hatshepsut, Komsim, Memnon punya temple kan. Jadi itu dia yang kita akan cover. Dan juga dekat Alexandria kita dan Fayu, kita ada dah elemen rare. Maknanya kita buat lebih daripada kisah-kisah Mesir Purba. Dia masih Mesir Purba, tapi dia lebih dekat
kepada tamadun-tamadun Islam, sejarah-sejarah Nabi, iaitu dia datang dengan Fayyum. Lepas tu dia datang dengan sejarah Nabi Yusuf. Bila ingat Nabi Yusuf, ingat kisah surah Nabi Yusuf, teringatlah adik Nabi Yusuf lah kan. Jadi apa nama adik dia? Benjamin. Bila baca tu macam macam ni yang kisah Nabi Yusuf. Hebat kisah ni. Jadi kita teringat kisah Karun dengan harta dia macam tu. Dan seterusnya kita dekat Alexandria, kita akan melawat Masjid Mursi Al-Abbas, Yalawa Library Alexandria, Citadel Kit Bay dan Muntazah Garden. Ni adalah antara lawatan kita. Dan jadi this is actually tour yang kita buat ni special sebab kita very detail program. Kita masukkan all this attraction supaya bila you pergi, you balik, you kata macam kita dah cover semua benda ni. Macam saya cakap tadi, the only tempat yang kami tak cover, the highlights untuk tour Egypt yang kita tak cover, mostly kita cover highlights dia, tetapi kita tak buat specific tour yang mengena dengan kisah Gunung Sinai yang dikatakan dengan kisah Nabi Musa. Sebab kisah untuk aktiviti tu is too hard untuk saya. Lawatan tu terlampau mencabar, tak sukar tapi mencabar untuk orang-orang yang ada restriction kesihatan atau umur, sebab dia kena naik ke atas gunung Mount Sinai. Walaupun boleh naik unta tetapi tidak senang, sebab kalau aktiviti naik tu dan orang kata jom kita sembahyang dekat atas, kita kadang-kadang kena bangun pukul 2, berpindah-pindah kepala nak bangun. Saya sampai sekarang teringat benda tu, terasa macam oh my god, I did that. Macam tu kan. So itu adalah tour yang kita buat. Jadi dalam tour ni kita ada hotel kita hotel 5 star, 4 atau 5 star, dan makan adalah full board. Makannya bertukar-tukar, seafood, Egypt, international, buffet. Kat dalam hotel memang buffet lah, dalam cruise. Kemudiannya Nile Cruise. Dan apa lagi yang kita termasuk adalah dalam tour ni kita bagi flight international. Flight dia sama ada 25 kilo ataupun 30 kilo. Kemudiannya ada 1 malam train overnight. Kemudian ada 1 kali flight domestik daripada Luxor pergi ke Cairo. Kemudian highlight dia juga ada New Egyptian Museum entrance dia, dan ada tour manager. Tour manager akan ikut. Okey, sesiapa untuk sekarang kita tengok pula sama ada anda sesuai atau tidak untuk tour ni. Kalau anda suka sejarah, okey travel, nak tengok macam-macam sejarah, nak naik cruise sebenar, cruise yang betul-betul, bukan cruise dekat Cairo pergi dengar show, tengok belly dancing tu bukan, ataupun cruise yang pergi makan tu bukan. Ini cruise yang duduk menyelusuri ke Sungai Nil. Di petang-petang hari anda boleh naik ke atas deck. Kalau musim tu boleh mandi, anda boleh pakai swimming pool dia, boleh pakai rope dia, boleh minum kopi, enjoy, bergambar ke atas, malam boleh relax lepas dinner. Jadi anda boleh pergi. Jadi tapi kalau anda anggap diri anda terlampau hygienik, terlampau bersih, terlampau nak luxury, anda tak boleh join trip ni sebab ada train, overnight train tu. Overnight train tu. Tapi kalau untuk saya, pengalaman saya bawa grup Malaysia kat trip Cairo ni, Mona pun cakap dia pernah bawa, ramai juga yang terperanjat, tetapi mereka accept apabila kita kata this is the experience of Egypt. Bukan ngeri sangat pun, tapi pengalaman tu agaknya kita tak biasa travel macam tu, dan kita pula bawa beg sebanyak besar-besarnya kan. Kerana itulah kadang-kadang kita cakap bawa beg 8 malam bila makan full board, kita tak perlu bawa beg besar-besar sangat. Jadi Egypt sebenarnya adalah lawatan untuk culture, lawatan untuk adventure, dan dia bukan lawatan untuk berehat-rehat. Kalau anda kata I nak pergi berehat-rehat, jangan pergi Egypt. Egypt ni debunya lah, berdebu lah, lebih kurang berdebu, lepas tu bising lah, teng horn dia kan. Jadi anda kalau nak pergi berehat tak boleh pergi Egypt. Jadi tarikh dia macam saya sebut tadi ada 3. Yang terlatest adalah 10 hari bulan 4. Harga sebenarnya adalah 12,990 yang kita bagi, tetapi untuk semua trip yang sekarang kita buka adalah 11,990. Ini adalah harga all in full board.
all in tapi tak masuk insurance. Insurance tak masuk yang kita buat. Tapi macam kami kata, kami bagi harga ni mesti tertakluk kepada ada minimum 10 orang mesti pergi. At the moment tarikh April kita dah ada 5, kita sedang mencari lagi 5 orang kalau ada. Kalau ada kita memang nak orang join untuk tengok trip ni, untuk experience this Egypt ni. Jadi apa lagi ada? Okay, so saya nak cerita sikit. Egypt ni memang Maizara signature punya produk. Sebab satu, kalau kita nak Maizara mudah, kita jual Maizara Go. Ada banyak syarikat jual juga Maizara Go, jika jual Egypt saja. So sebab pergi ke Cairo saja, jadi boleh juga pergi ke Cairo saja. Tetapi ini kami cari orang yang betul-betul nak experience Egypt, pengalaman, the fenomena apa Mesir yang datang dengan sejarah Mesir ni kan. Kalau kita kadang kita dengar kuliah agama, kisah-kisah Firaun, kisah-kisah bagaimana Sungai Nil, kisah bagaimana Nabi Musa dihanyutkan ke Sungai Nil. Jadi kita boleh pergi, semua orang yang pengalaman kita pergi akan imagine kat sini agaknya macam mana, agaknya macam tu je ditolakkan ibu dia Nabi Allah tolakkan Nabi Musa untuk ke sungai ni untuk dapat oleh isteri Firaun. Jadi semua orang macam dekat situ, situ macam ada lalang-lalang tu. Saya ingat ada orang cakap lalang-lalang tu agaknya macam tu, agaknya dia lepaskan kan. Jadi kita boleh ingat balik benda tu, ya. Jadi this is the program untuk mereka yang memang nak retreat balik, nak saja-saja tengok. Macam saya ingat ada orang pernah cakap, dia kata saya kalau buat Egypt yang ada Nile Cruise tu, saya tak bosan. Sebab saya rasa saya boleh buat lagi. Sebab bila yang relax tu adalah dekat Nile Cruise. Bila kita balik, relax. Pagi kita rasa gembira. Bangun rupanya kat bilik tu, wow, bestnya tidur kat Nile Cruise ni kan. Macam tu. Jadi, untuk itu saya ulang balik. Program ini adalah 10 hari 8 malam, 3 malam dalam cruise, 1 malam dalam train, 3 malam lagi di hotel. Dan kemudiannya pergerakan dia adalah turun dekat Cairo, kita akan pergi naik train pergi ke Aswan, kita akan buat 3 malam cruise. Kemudian bila kita naik flight balik dekat Luxor, maknanya Aswan start, Luxor train flight tu berhenti, cruise berhenti hari keempat. Kemudiannya kita akan naik flight belah malam pergi balik ke Cairo. Kemudiannya baru kita akan buat pergi ke Alexandria, kita akan buat pergi ke Fayum, hari berbeza-beza. Dan juga kita termasuk juga antara tuan-puan yang pergi ni akan jadi antara yang terawal sekali pergi datang melawat sendiri, menengok sendiri how grand is the latest, the Grand Egyptian Museum kita dapat tengok. Dan juga kita dapat tengok Valley of the Kings dengan the Queen of Hatshepsut ni. Hatshepsut ni saya suka sebab dia rupanya ada Firaun perempuan yang hebat, pakar perniagaan yang menyebabkan era dia tu Egypt yang ditakbirnya menjadi sangat entrepreneur, sangat maju, perniagaan sangat tu. Jadi bila kita pergi, kita baca kisah this Firaun wanita ni, kita macam wow, hebatnya. Sebab kita kan dengar kisah Firaun yang rasa rasa banyak Firaun anggap diri mereka sebagai raja, anggap diri mereka sebagai Tuhan kan. Jadi ada satu tempat ni, ada beberapa Firaun yang kita baca, diorang ni sebenarnya very modern, very accommodating, bukan yang membunuh-bunuh orang kan. Jadi quite nice, interesting story. Dan juga Alexandria yang kita dapat pergi tengok dekat kawasan Mediterranean untuk Egypt. So Alexandria pun ada. Dan juga macam biasa saya cakap tadi, Wadi Oasis dekat Fayum dengan Wadi Ar-Rayyan. So this is actually datang yang lain sikit. Maknanya kita bukan saja orang kata pergi dekat selatan Sudan, kita pergi juga sampai ke kawasan-kawasan yang hijau dekat Egypt, ya. Jadi saya saya rasa tu saja. Jangan lupa, sekiranya anda yang suka sejarah atau cultural journey, memang sesuai Egypt ni. Tetapi kalau anda yang suka sangat luxury, anda terlampau Europe, tour ni memang tak sesuai. Untuk itu, kami sedang mencari untuk masa yang terdekat. Sekiranya ada yang berminat untuk April, kami masih mencari 5 hingga 6 orang untuk 10 April. Kami tak buat group booking kerana kita takut group ini tak jalan. So kita kena cakap untuk group bulan 4 sebab kita ada 5. So kita tak boleh ambil sebab dah dekat sangat. Dan seat tu akan rugi. Jadi tetapi kita dah ada dalam 4
orang yang dah bayar deposit. So kita sedang mencari lagi untuk menjadikan minima untuk jalan. Minima 9 campur orang ke-10 boleh jalan dah. Jadi saya ucapkan terima kasih untuk anda. Sekiranya anda suka nak mencari kelainan ataupun mencari-cari package Egypt yang proper, yang full Egypt, maka kami ada untuk bulan 4, bulan 11 dan bulan 12 nanti, ya. Jadi saya ucapkan terima kasih semua. InsyaAllah minggu depan kita akan buat live lain pula, yang kita akan share. Mungkin saya akan cakap pasal satu, sebab kita nak pergi Trans Siberia Lake Baikal pada hari Jumaat depan 6 bulan. Tapi satu lagi mungkin kami juga akan cakap pasal Scandinavia. Scandinavia juga kita masih ada satu date departure bulan 4 yang kita nak cari lagi 6 orang, ya. Jadi saya ucapkan terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.